Apabila semut menemui umpan, mereka akan cepat membawanya balik ke sarang, dan dalam masa yang singkat, seluruh koloni akan musnah. Produk ini memang berkesan. Dengan bahan seperti molasses dan debunga, apabila titisan diletakkan, semut-semut akan berebut-rebut untuk makan dan membawa pulang ke sarang. Selepas makan, semut akan menyebarkan penyakit kepada seluruh koloni, dan semuanya akan musnah. Yang istimewa, dengan teknologi biologi, produk ini sangat selamat untuk keluarga dan haiwan peliharaan, terutama bagi keluarga yang ada wanita mengandung atau kanak-kanak. Anda tak perlu risau tentang bahan kimia berbahaya seperti penyembuh semut biasa lagi. Saya sudah beri botol pembasmi semut biologi ini 4 hingga 5 kali kerana ia sangat berkesan. Baru-baru ini, saya balik kampung dan nampak semut di mana-mana. Dari dalam rumah sampai keluar pagar, saya terus guna. Sesiapa yang pernah ada banyak semut di rumah pasti tahu betapa rimasnya apabila mereka merayap pada makanan. Sekejap saja makanan terdedah, semut dah penuh. Cukup titiskan 1-2 titis pada laluan semut. Kalau jumpa sarang mereka, boleh letak lebih banyak untuk hasil yang lebih baik. Semut yang makan akan menyebarkan penyakit kepada seluruh koloni, dan semuanya akan mati. Beberapa ekor yang tertinggal ni mungkin makan terlalu banyak sampai tak boleh balik sarang. Produk ini membasmi semut hingga ke akar umbi, tidak seperti penyembuh yang hanya membunuh di tempat disembur sahaja dan semut boleh muncul semula. Selain membasmi semut, produk ini juga berkesan terhadap lipas dan serangga lain. Bila lipas makan, mereka juga akan menyebarkan penyakit kepada yang lain dan mati selepas makan racun. Sangat selamat dan mudah. Kalau anda mahu rumah bebas semut, klik butang beli di sudut kanan skrin sekarang.